بالعلم تهدي الأزمنة من كل شيء أحسنا فبارك الله لمن عمل عملا فأتقنا إتقان 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 إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Medan persaingan yang sangat baik, medan pertandingan yang sangat hebat, membawa kebaikan dan cahaya, petunjuk dan syafaat. Perlumbaan di muka bumi yang disaksikan oleh langit. Inilah dia persaingan dalam menghafal, membaca dan memahami Al-Quran. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Dianjurkan oleh Yayasan Pendidikan Itqan dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan dengan tajaan dermawan pejabat atasi agama Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Pertandingan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan Itqan telah dilancarkan buat sesi ke-16 bagi tahun 2024 Masihi yang mana disertai oleh 1,200 peserta lelaki dan wanita dari pelbagai negeri di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, it has been the greatest pleasure and privilege for me to be involved in this 16th annual Quran memorization competition. I was involved in the first, and this has been my 16th involvement. And Alhamdulillah, praise to Allah, I've seen it with my own eyes that the competition has increased tremendously. From just a small beginning in a small surau in Medan Idaman, probably averaging about 50 to 60 competitors then, up to more than 1,200 competition from all over the world, all over Malaysia, who comes simply for the sake of the book. Alhamdulillah, on this 16th competition that is being held in this prestigious UIA Mosque, we are seeing, Alhamdulillah, with all humility, the biggest competition in Quran being held in Malaysia, involving all students in all walks of life, from the north to the south of Malaysia, coming together to not win the competition, but to basically manifest their love for the Book of Allah. This is a great opportunity for all of us, servants of Allah, to come and contribute as much as we can, so that the whole Book of Allah is preserved within the hearts and minds of our children, within the hearts and mind of the future leaders of this country, within the hearts and mind of the future leaders of this Ummah. Come, help in whatever way you can, small or big, so that we can carry on the next 15, 20, 30 years to bring out Hufaz who are not only grounded in the Book of Allah, but grounded in the message of humanity for them to carry all over the world, if not for everyone to see, but for everyone to follow.
Pertandingan hafazan Al-Quran Itqan peringkat kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan semangat masyarakat Malaysia dalam menghafaz dan mengulang hafazan Al-Quran serta menggalakkan institusi-institusi Al-Quran bersaing dalam pembelajaran Al-Quran dengan cemerlang. As we embark on this monumental journey, I am filled with a deep sense of appreciation for the unwavering support and dedication of each and every one of you who are gathered here today. Dan daripada apa yang saya lihat, program ini merupakan program yang sangat baik, terutamanya untuk mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran dan yang paling utama adalah menyemarakkan semangat Al-Quran di kalangan masyarakat. Alhamdulillah, pada tahun ini penyertaan amat memberangsangkan. Saya lihat daripada laman Facebook Yayasan Pendidikan Itqan, seramai 1,200 orang peserta telah menyertai ataupun menghantar penyertaan untuk menyertai musabaqah pada kali ini. Kecemerlangan hafazan, tilawah dan kefahaman Al-Quran, kecemerlangan ilmu dan amal, kecemerlangan institusi yang membawa visi pembangunan dan strategi dalam memperkasakan hufaz dan para mujaz. Huwallazi ja'alakum khalaifa fil ard faman kafara fa'alayhi kufruh wa la yazidul kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta wa la yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Pertandingan hafazan Al-Quran Itqan dibangunkan dalam suasana Al-Quran, dikelilingi oleh malaikat dari langit. Para peserta dimaklumi bahawa mereka telah memperoleh pencapaian yang hebat dalam murajaah, hafazan serta mengukuhkannya. Sebahagian daripada mereka pula mendapat kenangan yang indah dengan memenangi kategori yang mereka sertai. Para peserta datang membawa kecintaan mereka terhadap Al-Quran dan keinginan untuk menguasai serta bersaing untuknya. Mereka datang bersama hati yang penuh rasa hormat dan semangat untuk Alkitab yang mulia ini. Pusingan pertama yang diadakan dari 8 hingga 10 Mac telah menyaksikan peningkatan jumlah peserta serta pembukaan rasmi yang dihadiri oleh div-div kenamaan. Yatlu alaihim ayatihi, we can understand from that meaning that al-ayat al-qawliyah wal al-ayat al-kawniyah. Al-ayat al-qawliyah that we try to memorize it and we do in the competition, we try to understand it, but the most important that we try to relate it with the universe. Alhamdulillah, pada tahun ini kami bersama dengan 15 orang pelajar yang berdaftar untuk menyertai pertandingan tersebut. Dan alhamdulillah pada kali ini kami dapat lihat yang mana pertandingan ini yang agak sengit bila mana semakin ramai ataupun semakin banyak penyertaan daripada tahun lepas. Kalau tidak silap, kategori 10 juzuk atau 3 juzuk dalam 80 orang lebih, dan pada kali ini alhamdulillah seramai 100 lebih yang telah mendaftarkan diri untuk menyertai pertandingan ini. Dan sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesedaran kepada semua masyarakat betapa pentingnya untuk kita menghafaz atau dalam masa yang sama mempelajari Al-Quran. Saya berharap program pertandingan Itqan dapat membuka masyarakat untuk lebih mendekati Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Semoga program ini dapat diteruskan pada tahun hadapan dan semoga juga pelajar-pelajar saya dapat. Pusingan awal bermula dan peserta dibahagikan kepada 9 kategori. Bermula dengan kategori 1 juzuk beserta Al-Nuraniyah dan diakhiri dengan kategori 30 juzuk beserta Al-Jazariyah dan makna ayat-ayat Al-Quran. Mereka telah dipilih oleh 14 ahli lajnah yang dianggotai oleh para hakim yang bertauliah lagi berkelayakan, mengikut piawaian ketepatan tinggi lagi teliti dan menggunakan sistem elektronik yang mapan dan komprehensif, membantu memilih mereka yang layak memasuki pusingan akhir dalam pertandingan ini. شرفت بمشاركتي محكما في مسابقة إتقان الوطنية 4 سنوات متتالية، وفي كل مرة ألحظ تطورا
من خلال معايير المسابقة ومن خلال ترتيب المسابقة وأيضا من خلال جودة المشاركين في المسابقة. Daripada juri pertandingan itqan peringkat kebangsaan yang dilaksanakan baru-baru ini, dan sehingga memberikan respon balas berkenaan para peserta yang sangat sengit persaingan mereka dari sudut hafazan dan tajwidnya, terutamanya dalam final ataupun pertandingan peringkat akhir. Dan saya rasa pada penggunaan sistem QAF system yang digunakan dalam pertandingan ini berjalan dengan efisien dan tiada masalah yang terlampau besar untuk kita laksanakan menggunakan sistem ini. Sekian sahaja daripada saya. Mereka yang layak kepusingan akhir dipilih berdasarkan penguasaan hafazan, tajwid dan gaya persembahan yang memfokuskan pada makhraj huruf dan sifatnya. Serta hukum tajwid peringkat asas dan lanjutan diadakan pada 27 hingga 29 April 2024 yang mana 173 peserta berjaya melangkah ke pusingan akhir bagi memulakan penerokaan pada satu lagi peringkat yang lebih sukar. Persaingan yang lebih sengit bagi memilih 54 pemenang lelaki dan wanita dalam semua kategori. Saya berasal dari Negeri Sembilan. I come from Nigeria. I'm from Indonesia. Saya berasal dari negeri Perak. Australian. Ana min wilayah Kedah. I am from Terengganu, Malaysia. Saya berasal daripada Jalan Kebun, Selangor. I am from Bangladesh. Saya dari Kuala Lumpur dan negeri saya Selangor. Saya daripada Selangor. Saya daripada Selangor. Saya daripada Selangor. Pada pendapat kami, program ini yang dilakukan setiap tahun adalah program yang sangat bagus dan ia memberi banyak manfaat untuk keluarga kami secara personally sebab anak-anak kami menjadi bersungguh-sungguh untuk melakukan merajaah Al-Quran sebagai persediaan untuk memasuki musabaqah setiap tahun, dan alhamdulillah ini kali ketiga kami telah menyertai musabaqah itqan. Dan seterusnya, alhamdulillah, pertandingan ini pada hemat saya, pada pendapat saya adalah satu pertandingan yang sangat baik, terutamanya untuk memberi semangat kepada pelajar untuk terus menjaga Al-Quran kalamullah dan memberikan ruang dan peluang kepada pelajar untuk mengemaskini dan juga menonjolkan kemampuan mereka dalam mengingati hafazan, terutamanya seterusnya menjaga kalamullah. Mereka merupakan ahlullah dan orang-orang yang paling dekat dengannya. Mereka membawa cahaya dan bukti petunjuk dalam dada mereka yang menerangi bagi mereka jalan yang dilalui dan membuka bagi mereka pintu-pintu taufik dan kejayaan. Betapa agungnya mereka ketika mereka datang dari segenap pelosok tempat bagi mengalunkan Al-Quran, bersaing dalamnya dan melaungkan ayat-ayatnya. Mereka datang untuk menekuni Al-Quran dalam itqan. Ia mencapai mentari, berada di celahan bintang. Dengan cahaya zikir ia bersinar. Ia melangkauinya dan namanya itqan. Berkat Allah buat pelaku amal lalu menekuninya. Nama saya Aiman, Ketua Komiti Media. Saya Mariam dan saya Program Koordinator untuk bahagian perempuan. Saya Mubarak dan saya Ketua Hakim Komiti. Saya Elia, saya Komiti Catering bahagian perempuan. Saya Muiz, Assistant Program Coordinator. Saya Amira, saya Komiti Pendaftaran Perempuan. My name is Anwar, Head of Catering. Nama saya Iqlil, saya Komiti Usher. My name is Aziz, Head of IT Committee. Nama saya Izzat Muhali, saya Ketua Unit Pendaftaran. Pada tahun ini, pertandingan ini telah dianjurkan oleh Yayasan Pendidikan Itqan dengan kerjasama Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dengan kerjasama ini, kami telah menganjurkan pertandingan ini dengan jayanya. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di atas penglibatan mereka dalam menjayakan program ini. Thank you very much for your commitment to be in this program. Dan kami dapati bahawa pertandingan ini amat-amat bermanfaat, terutama sekali untuk anak-anak yang sedang menghafaz Al-Quran atau yang telah menghafal Al-Quran, kerana pertandingan ini meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan mutu bacaan, menambahkan kualiti bacaan mereka dari segi lahjahnya, dari segi keyakinannya, dari segi makhrajnya. Program ini dikendalikan oleh pimpinan yang layak daripada pelbagai jawatan kuasa.
Mereka merupakan anak-anak muda yang mengetahui nilai perkara yang mereka lakukan dan mendapatkan ganjaran bagi apa yang mereka jalankan. Seperti mana juga program ini disokong oleh para penyumbang yang bermurah hati. Mereka mendapatkan semulia-mulia perniagaan yang tidak pernah rugi. Penghakiman dalam pertandingan ini juga bergantung pada piawaian dengan ketepatan tinggi, hakim yang terlatih dan proses yang munasabah melalui penggunaan sistem QAF bagi pertandingan Al-Quran dan ia selaras dengan saiz program ini. Alhamdulillah, tahun ini kita talih menanjurkan musabaqah hafazan Al-Quran Itqan Berengkat Kebangsaan kali ke-16 seperti tahun-tahun lepas. Musabaqah ini merupakan antara program terbesar yang dimaklumi sebagai platform menuju kekuatan para hufazul Quran di seluruh negara Malaysia. Pada tahun ini kita menyaksikan saingan yang amat singit diberikan oleh berserta-berserta yang kompetitif, sangat berkualiti dan hebat. Bihak Itqan amat berterima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan sama ada dari segi sumbangan wang, tenaga kerja ataupun sokongan-sokongan lain. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan. Khalis al-syukr wal-irfan wal-taqdir min muassasat Itqan لكل من ساهم وساعد في إنجاح فعاليات مسابقة إتقان الوطنية، لكل اللجان ولكل المشايخ والعلماء وخصوصا الداعمين الأفاضل. Syukur kehadrat ilahi. Kemudian segulung penghargaan turut ditujukan buat mereka yang menyumbang dalam menjayakan program peringkat kebangsaan yang penuh barakah ini. Semoga Allah membalas setiap orang atas bantuan mereka. بالعلم تهدي الأزمنة من كل شيء أحسنا فبارك الله لمن عمل عملا